untuk ATV saya, sebab saya rasa dah sampailah dah RM50,000 kan, kenalah buat meja servis. Jadi apa yang berapakah belanja lebih kurang untuk meja servis ni kan, dan apa yang para part-part yang kena tukar. Okey, pertamanya dalam resit saya ni, iaitu plug, spark plug. Spark plug ni ada dua, Rhenium lah. Jadi harga satu adalah RM122. Jadi dua plug berjumlah RM244. Kemudian coolant. Jadi dia nak keluarkan semua coolant motor RM60. Jadi dia keluarkan semua coolant, buat ganti yang baru. Kemudian minyak lah, minyak hitam. Jadi bila dah rough clearance, kalau katakanlah pasti dia kena tukar minyak lah.